Saya difahamkan bahawa pihak Grab akan memulakan operasi EV mereka di KLIA menerusi jenama kenderaan BYD. Saya juga difahamkan pasukan Sandabi Berhad yang memiliki franchise BYD di Malaysia turut hadir dan memberikan sokongan kukuh kepada program EV Grab pada hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad telah melancarkan program pembangunan rangkaian 2025 hingga 2027 untuk menarik syarikat penerbangan baru dan menggalakkan pengembangan laluan terutamanya dari negara China, India dan pasaran jarak jauh. We must start somewhere. Okay. This is a good start and I hope this will enable more drivers to drive EV, and this is something that we look forward that is the future of our public transportation system, even among our e-hailing sectors. Dengan segala hormatnya, saya melancarkan perkhidmatan EV Grab Malaysia serta EV launch pertama Grab di KLIA. Terima kasih.